Selamat pagi dan selamat datang. Kita bawakan kepada anda peringkat akhir pertandingan bahas 4PM 2026 peringkat sekolah menengah bersama pengacara anda, Shakira dan Khadijah. Bayu menyapa, lembut terasa, mentari redup di hujung usia. Semangat pembahas semakin membara, hujahan didengar dengan minda terbuka. Selamat pagi dan salam hormat saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Saya Khadijah dan saya Shakira, mewakili pihak penganjur ingin menjulung setinggi-tinggi penghargaan kepada anda semua kerana sudi menghadirkan diri untuk menonton peringkat akhir pertandingan bahas 4PM 2026 peringkat sekolah menengah. Izinkan kami untuk memperkenalkan Akademi Bahas bersama warga Dewan sekalian. Pertandingan bahas sudah dijalankan sejak tahun 1952. Namun, Akademi Bahas dilancarkan pada tahun 2016 dengan fokus kepada perjalanan dan pembangunan pembahas. Matlamat kami secara umum adalah untuk mempromosikan pembelajaran dan penggunaan bahasa Melayu melalui perbahasan. Visi Akademi Bahas adalah untuk membentuk komuniti belia yang berani membentangkan dan mempertahankan pandangan yakin. Misi Akademi Bahas adalah untuk menggalakkan pemikiran kritis dan penguasaan bahasa Melayu dan budaya perbahasan. Oleh itu, kami harap sidang perbahasan yang bakal anda saksikan nanti dapat mencerminkan matlamat, visi dan misi Akademi Bahas. Sepanjang pertandingan tahun ini, sebanyak 22 pasukan telah bersaing untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Natijahnya, kita bakal menyaksikan para pelajar dari Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah dan juga Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim membentangkan hujahan masing-masing. Adakah Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah yang akan pulang sebagai juara ataupun Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim? Nantikan bersama kami bagaimana kedua-dua pasukan mengupas maudut yang dibentangkan. Sebelum kita teruskan dengan perbahasan pada hari ini, Akademi Bahas 4PM ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas tajaan dan sokongan daripada Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC. Bersama kita pada hari ini Puan Rabia, bagi menyemarakan lagi acara ini, mari kita saksikan tayangan video pengenalan pertandingan tahun ini. Akademi Bahas 4PM 2026 peringkat sekolah menengah. Sejarah tidak selalu hilang. Kadangkala ia disunting. Dan apabila sebahagian kisah dipadamkan, apakah yang masih tinggal untuk diwariskan? Warisan membentuk identiti. Namun, siapakah yang menentukan sejarah yang harus diingati dan sejarah yang harus dilupakan? Warisan disanjung, sejarah disunting. Setelah berminggu-minggu menajamkan hujah, menguji idea dan mencabar pemikiran, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim
2 legasi, 1 pentas. Siapakah yang akan menguasai medan perbahasan? Semangat kami tetap membara. Majulah Ahmad Ibrahim. Al-Fawzu bil Hujjah. Kemenangan melalui hujah. Bersatu dan berkhidmat. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita alu-alukan dua pasukan finalis kita yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi luar biasa sepanjang pertandingan ini ke atas pentas. Warga Dewan sekalian, berdiri di sebelah kanan kami ialah pasukan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah yang diwakili oleh pembahas pertama dan juga pembahas hujahan berapi yang pertama, Takia binti Muhammad Hamzah. Pembahas kedua dan juga pembahas hujahan berapi yang kedua, Zakia Alia binti Muhammad Luqman. Pembahas ketiga dan juga penggulung pasukan, Nafisa binti Muhammad Hadi. Dan selaku pembahas simpanan, Fahmi Andi Abdul Kadir kita. Berdiri di sebelah kiri kami pula ialah pasukan Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim yang diwakili oleh para pembahas pertama dan juga penggulung pasukan Kristina Zahra binti Suhaimi. Pembahas kedua dan juga pembahas hujahan berapi yang kedua, Muhammad Aiman bin Irwan Shah. Pembahas ketiga dan juga pembahas hujahan berapi yang pertama, Siti Aisyah binti Puhon. Dan selaku pembahas simpanan, Nabil Adrian Putra Nur Mulyadi. Dipersilakan para pembahas untuk mengambil tempat masing-masing. Kini kami mempersilakan pengerusi perbahasan Saudari Aiman serta penjaga masa Saudari Sofia untuk teruskan acara ini. Bismillah. Terima kasih Saudari Khadijah dan Syakira. Sidang hadirin yang dihormati, para penilai yang arif lagi bijaksana, para guru pembimbing dan para peserta yang diraikan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sesungguhnya, setiap pertandingan mempunyai permulaannya. Namun, hanya segelintir yang berjaya mengharungi setiap cabaran yang dihadapi untuk tiba ke detik ini. Dua pasukan, satu maudu, satu kejuaraan. Dengan debaran yang semakin terasa dan semangat yang semakin bergelora, marilah kita bersama-sama membuka tirai pentas akhir bahas 4PM 2026. Mari beri tepukan gemuruh. Saya, Saudara Aiman dan Saudari Sofia, selaku pengerusi sidang pada hari ini, bagi pihak penganjur ingin mengalu-alukan kehadiran anda ke Simpos Auditorium bagi menyaksikan perbahasan peringkat akhir antara Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah dan Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim.
Bahas 4PM dianjurkan oleh Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu 4PM dan ditaja oleh Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLBC. Terima kasih atas kesudian anda bersama-sama kami bagi menyaksikan kemuncak pertandingan yang menghimpunkan dua pasukan terbaik tahun ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memberikan ringkasan format dan skema penilaian bagi pertandingan ini. Setiap pembahas akan diberi tempoh masa untuk berhujah seperti berikut. Pembahas pertama, 7 minit. Pembahas kedua, 6 minit. Pembahas ketiga, 6 minit. Hujahan berapi, 2 minit 40 saat. Dan penggulung pasukan, 4 minit. Pasukan bebas untuk menentukan pembahas bagi pusingan hujahan berapi dan penggulungan dengan syarat pembahas tidak boleh berbahas lebih daripada 2 kali. Penggulung pasukan tidak dibenarkan membentangkan isi baharu. Tiada celahan boleh diajukan kepada penggulung pasukan. Selain itu, pembahas digalakkan untuk mencela dan menerima celahan seberapa banyak yang boleh untuk merancakkan lagi mauduk hari ini. Celahan dilakukan dengan berkata, celahan tuan atau celahan puan. Pihak lawan tidak dibenarkan membuat sebarang celahan selepas loceng pertama telah dibunyikan. Loceng akan dibunyikan sekali 1 minit sebelum akhir tempoh berhujah dan dibunyikan 2 kali apabila tempoh berhujah tamat. Tiada markah akan diberikan untuk hujah-hujah ataupun bidasan yang dibuat setelah tamat masa yang diperuntukkan. Setiap pembahas dikehendaki untuk menggunakan bahasa dan sebutan Melayu baku ketika berbahas. Para pembahas juga diingatkan untuk menjaga etika ketika berbahas. Pembahas tidak dibenarkan menyampaikan hujah-hujah yang kurang sesuai dalam konteks masyarakat berbilang bangsa dan agama. Sekiranya pembahas tidak menurut garis pandu yang diberikan, pengerusi perbahasan boleh mencela dan memperbetulkan keadaan. Para pembahas akan diadili mengikut skema penilaian seperti berikut. Penyampaian hujah, isi, hujahan berapi, penggulung dan strategi. Semua keputusan penilai adalah muktamad. Sidang hadirin sekalian, apabila dua pasukan yang hebat sekali dipertemukan di pentas akhir, sudah tentulah pertandingan ini memerlukan panel penilai yang setanding dengan cabaran tersebut. Pada hari ini, para penilai akan meneliti setiap hujah yang disampaikan dan akhirnya menentukan siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bahas 4PM 2026. Jadi, tiada tekanan ya. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan panel penilai kita pada hari ini yang terdiri daripada individu-individu berpengalaman dan dihormati dalam bidang masing-masing. Selaku Ketua Penilai, Dr. Nuraini Ismail, seorang pensyarah dan penyelaras bahasa Melayu di Fakulti Kemanusiaan Universiti Nanyang, Singapura dan pakar perunding bahasa dan persuratan bahasa Melayu. Penilai kedua ialah Cikgu Muhammad Hizamuddin bin Muhammad Yusof, seorang pensyarah bersekutu di Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura. Penilai ketiga ialah Puan Nursha Ismail, seorang pensyarah di Sekolah Filem dan Pengajian Media Politeknik Ngee seorang penyampai berita Mediacorp dan seorang duta bahasa. Penilai keempat ialah Encik Haryanto Diman, seorang penyampai berita CNA Mediacorp dan seorang duta bahasa. Dan penilai terakhir, Encik Remy Mazam, seorang penolong pengurus di Lembaga Warisan Negara dan seorang pensyarah fakulti di Universiti Seni Singapura. Sidang hadirin sekalian, pada pagi ini kita bakal menyaksikan dua pasukan yang melangkah ke pentas akhir dengan kisah perjuangan yang tersendiri. Di sebelah pencadang berdirinya sebuah pasukan yang tidak asing dalam arena perbahasan. Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah hadir ke pentas akhir sekali lagi. Dikenali dengan penghujahan yang matang, gaya bahasa yang indah dan berbunga, serta seruan marha-marha yang membangkitkan semangat pasukan, Madrasah Al-Junaid sekali lagi berjaya melangkah ke peringkat akhir pertandingan ini.
Setelah mara ke peringkat akhir pada tahun lalu, pasukan ini kembali dengan azam yang lebih membara untuk menjulang piala yang diimpikan. Pihak pencadang terdiri daripada pembahas pertama, Takia, pembahas kedua, Zakia Alia, dan pembahas ketiga, Nafisa. Pembahas simpanan ialah Fahmi Andi. Pembahas hujan berapi pertama ialah Takia, kedua ialah Zakia, dan penggulung pasukan ialah Nafisa. Di sebelah penyangga pula, berdiri sebuah pasukan yang telah membuktikan bahawa mereka layak berada di pentas ini. Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim mara ke pentas akhir bahas 4PM, hasil daripada persembahan yang konsisten dan meyakinkan sepanjang perbahasan. Setapak demi setapak, mereka mengharungi setiap cabaran yang mendatang dan membuktikan bahawa setiap langkah mereka ke pentas ini sememangnya layak dan berasas. Kerana untuk mereka, tiada batas yang mampu menghalang langkah, kerana semangat AI tetap membara. Kini, mereka berdiri di ambang sebuah detik bersejarah dengan peluang untuk mengabadikan nama mereka sebagai juara bahas 4PM. Pihak penyanggah terdiri daripada pembahas pertama, Christina Zahra, pembahas kedua, Muhammad Aiman, pembahas ketiga, Siti Aisyah, dan pembahas simpanan, Nabil Adrian. Pembahas pujahan berapi satu ialah Siti Aisyah, kedua Muhammad Aiman, dan penggulung pasukan Christina Zahra. Baiklah sidang hadirin yang dihormati, mauduk pada hari ini amat menarik sekali. Apabila mauduk diumumkan buat pertama kalinya, pelbagai reaksi dapat dilihat di seluruh dewan. Ada yang terus mencatatnya, termenung sambil bertanya-tanya, "Alamak, apa ni? Adakah pihak penganjur sedang bergurau? Adakah mauduk ini terputung?" Namun, oleh kerana mauduk mampu membuatkan seluruh dewan berhenti sejenak dan berfikir, maka mauduk ini layak diperbahaskan. Mauduk berbunyi, "Warisan disanjung, sejarah disunting." Warisan dan sejarah sering dianggap sebagai khazanah yang membentuk identiti masyarakat. Melaluinya, kita memahami asal-usul kita dan menghargai perjuangan generasi terdahulu. Namun, sejarah bukanlah sekadar himpunan fakta yang kekal dan tidak berubah. Sejarah sentiasa ditafsir, disusun dan dipersembahkan semula mengikut perspektif zaman. Persoalannya, apabila sejarah mula disunting, adakah kita sedang memelihara warisan atau mengubah hakikat yang sepatutnya diwariskan? Sebelum kita bermula, setiap pembahas diingatkan untuk berbahas dalam masa yang diberikan. Loceng pertama akan dibunyikan 1 minit sebelum waktu perbahasan tamat. Loceng kedua akan dibunyikan apabila waktu perbahasan anda sudah tamat. Tiada markah akan diberikan untuk isi setelah loceng kedua sudah dibunyikan. Dengan itu, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan pembahas pertama daripada pihak pencadang, Takia. Indah, okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tetamu kehormat
pengerusi majlis, para penajuri yang arif lagi bijaksana, pihak penyangga yang saya hormati, serta hadirin sekalian. Maudu berbunyi, warisan disanjung, sejarah disunting. Hadirin, tiada siapa yang mempertikaikan kepentingan sejarah. Persoalannya ialah bagaimana sejarah perlu disampaikan agar warisan terus hidup dalam ingatan masyarakat. Jika anda perlu menceritakan sejarah keluarga anda, adakah anda akan menceritakan setiap perkara yang pernah berlaku? Atau adakah anda akan memilih kisah-kisah tertentu yang penting dan bermakna? Hakikatnya hadirin, kita semua menyunting sejarah. Mengapa? Kerana sejarah perlu ditafsir agar difahami, disusun agar bermakna, dan disesuaikan agar terus relevan. Apabila zaman berubah, cara sejarah disampaikan turut berubah. Apabila zaman berubah, cara sejarah difahami turut berubah. Warisan pula ialah jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Manakala sejarah ialah jalan yang membolehkan masyarakat melaluinya. Oleh itu, ketika warisan terus disanjung, sejarah yang mengiringinya akan disunting. Maka berdirinya saya di sini untuk membuktikan bahawa penyuntingan sejarah merupakan satu keperluan dalam usaha membuktikan warisan terus disanjung oleh masyarakat. Dengan itu, izinkan saya membentangkan pentaklifan maudu kita pada hari ini. Secara literal, warisan disanjung merujuk kepada warisan yang terus dihargai, dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat. Sejarah disunting pula merujuk kepada sejarah yang melalui proses penyuntingan, iaitu proses pemilihan, penyusunan, penafsiran dan penyesuaian sebelum disampaikan kepada khalayak. Secara kontekstual pula, maudu ini merujuk kepada fenomena dalam masyarakat Singapura di mana warisan terus dijulang sebagai lambang identiti, manakala sejarah yang mengiringinya disampaikan melalui naratif yang dipilih, yang disusun supaya dapat difahami oleh masyarakat dengan lebih mudah. Dan ingin kami tekankan di sini bahawa penyuntingan sejarah bukanlah pemalsuan sejarah. Oleh itu, kayu ukur kami jelas. Selagi mana penyuntingan sejarah membantu masyarakat Singapura memahami, menghargai dan mempertahankan warisan, selagi itulah maudu ini kekal berdiri. Kami akan membuktikan perkara ini berdasarkan akronim kami 4PM, iaitu P yang pertama, pemahaman khalayak. P yang kedua, penghargaan warisan. P yang ketiga, perpaduan masyarakat. Dan yang terakhir sekali, PM, penyesuaian naratif, memastikan warisan kekal relevan. Selaku pembahas pertama, akan saya buktikan P yang pertama, iaitu pemahaman khalayak. Hadirin sekalian, lambakan fakta tidak melahirkan pemahaman. Pemahaman lahir apabila fakta diberi susunan, makna dan arah. Bayangkan sekiranya setiap dokumen, setiap peristiwa dan setiap perspektif sejarah dipersembahkan serentak kepada masyarakat. Sudah tentu khalayak akan tenggelam dalam lautan maklumat sehingga gagal mengenal pasti mesej utama yang ingin disampaikan. Atas sebab itulah penyuntingan sejarah bukanlah satu pilihan tetapi satu keperluan hadirin sekalian. Sebagai contoh, silakan Puan. Tetapi kami daripada pihak penyangga tidak menolak penyusunan sejarah. Yang kami menolak adalah kehilangan ketelusan apabila sejarah itu disunting. Terima kasih Puan. Namun begitu, mustahil untuk menyampaikan keseluruhan sejarah jika ia tidak disunting. Ia ibarat lautan yang sangat luas, sangat kompleks. Oleh itu, kita perlu menyunting sejarah agar masyarakat boleh memahami sejarah itu tersebut. Namun, lantas boleh menyanjung warisan itu tersebut. Terima kasih Puan. Sebagai contoh, apabila masyarakat melihat Kampung Gelam, Chinatown atau Little India, mereka bukan sekadar melihat bangunan lama, namun mereka melihat naratif sejarah yang telah dipilih, disusun dan disampaikan kepada mereka. Masyarakat menyaksikan jejak sejarah yang
membentuk wajah Singapura hari ini. Dan tanpa penyuntingan sejarah, mereka melihat warisan itu hanya dengan mata, tetapi tidak menghayatinya dengan jiwa, hadirin sekalian. Dan hadirin, secara lumrahnya, manusia tidak akan mempertahankan apa yang mereka tidak fahami. Apa yang tidak difahami akan diabaikan. Apa yang diabaikan akan dilupakan. Dan warisan yang dilupakan tidak akan pernah disanjung warga dewan sekalian. Masyarakat mungkin mengetahui bahawa warisan itu wujud, tetapi mereka tidak mempunyai sebab untuk menghargainya. Hujah ini bukan sekadar dakwaan pihak kami, hadirin sekalian. Malah ahli sejarah terkenal namanya E.H. Carr menegaskan bahawa sejarah bukan sekadar himpunan fakta, tetapi hasil pemilihan fakta yang dianggap penting. Maka penyuntingan sejarah bukanlah penyelewengan, tetapi sebahagian daripada proses memahami sejarah itu sendiri. Lihat sahaja kurikulum sejarah Singapura, hadirin sekalian. Bukan setiap peristiwa sejarah dimasukkan. Sebaliknya, kandungan sejarah disunting berdasarkan tema-tema utama seperti pembentukan negara, keharmonian kaum dan pembangunan Singapura. Penyuntingan ini membolehkan pelajar memahami perjalanan sejarah kita dengan lebih jelas, hadirin sekalian, tanpa dibebani oleh ribuan fakta. Sekiranya semua fakta sejarah diberikan tanpa penyuntingan, pelajar mungkin mengetahui lebih banyak maklumat, tetapi tidak semestinya memahami mesej utama yang ingin diwariskan melalui sejarah itu sendiri. Kerana hakikatnya, hadirin, masyarakat tidak dapat menyanjung sesuatu yang mereka tidak fahami. Ibarat seorang pelancong yang melihat monumen bersejarah tanpa mengetahui kisah di sebaliknya, monumen itu hanyalah batu semata-mata. Jika warisan ialah khazanah yang ingin kita pertahankan, maka pemahaman ialah kunci yang membuka pintunya. Dan sejarah yang disunting dengan bijaksana membolehkan kunci itu berada dalam genggaman sejak lapisan masyarakat. Oleh itu, pihak kami teguh mempertahankan bahawa warisan disanjung, sejarah disunting. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Melalui akronim 4PN yang diperkenalkan, warisan lambang identiti. Dan selagi penguntingan membantu masyarakat mengharumi, memelihara dan menghargai sejarah, penguntingan itu satu keperluan. Apa pula akan dikatakan oleh pihak penyangga? Dengan itu, dipersilakan Kristina Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis, tetamu terhormat, Barisan Juri yang Bijaksana lagi Arif, pihak pencarang yang kami hormati, rakan sepasukan saya dan warga dewan sekalian. Berdiri saya sebagai pembahas pertama pihak penyangga untuk menolak mauduk warisan disanjung, sejarah disunting. Para hadirin sekalian, sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu mauduk yang menjadi medan perbahasan kita pada hari ini. Warisan merujuk kepada budaya, adat, bahasa, nilai dan identiti yang diwariskan daripada generasi terdahulu. Disanjung pula bermaksud dihormati, dihargai dan diletakkan pada kedudukan yang penting dalam sesebuah masyarakat. Sejarah ialah rekod dan naratif berkaitan peristiwa masa lalu. Manakala disunting bermaksud disusun, ditafsir atau disesuaikan dalam penyampaiannya mengikut konteks dan tujuan tertentu. Dalam modul ini, kedua-duanya perlu dinilai berdasarkan kesannya terhadap pemahaman masyarakat terhadap warisan dan sejarah. Warga dewan sekalian, pihak kami mengakui bahawa sejarah sememangnya perlu disampaikan mengikut konteks semasa. Tidak semua peristiwa boleh dihuraikan secara terperinci dalam sebuah buku teks, pameran muzium atau dokumentari. Namun, persoalannya bukan sama ada sejarah boleh disunting. Persoalannya ialah sejauh manakah suntingan tersebut masih mengekalkan ketulusan sejarah itu sendiri. Warisan dan sejarah tidak boleh dipisahkan. Sejarah ialah akar, manakala warisan ialah manifestasinya. Maka cara kita memahami sejarah akan mempengaruhi cara kita memahami warisan. Inilah hubungan yang menjadi teras mauduk pada hari ini.
Warga Dewan sekalian, premis pihak kami mudah. Kami tidak menolak warisan. Kami tidak menolak sejarah. Kami tidak menolak penyusunan sejarah mengikut konteks. Namun, kami mempersoalkan penyanjungan yang memutatuli serta suntingan yang mengorbankan ketulusan. Atas premis ini, pihak kami mengemukakan dua kayu ukur utama. Pertama, sejauh manakah warisan tersebut masih relevan dalam masyarakat hari ini? Kedua, sejauh manakah sejarah yang disampaikan masih mengekalkan ketelusan, kejujuran dan kepercayaan masyarakat terhadapnya? Jika warisan tidak lagi relevan ataupun sejarah tidak lagi telus, maka tujuan asal kedua-duanya telah terjejas. Persoalan yang ingin saya lontarkan kepada pihak pencadang ialah, adakah setiap warisan perlu terus disanjung walaupun tidak lagi relevan hanya kerana ia diwariskan, dan sejauh manakah sejarah boleh disunting sebelum masyarakat kehilangan pemahaman yang menyeluruh terhadap warisan tersebut? Para hadirin sekalian, keseluruhan pendirian pihak kami berbaksikan akronim TULED. T. Telus dalam sejarah. U. Utamakan relevansi. L. Liberasi pemikiran. E. Evolusi masyarakat. Dan N. Naratif tidak dimonopoli. Saya akan menghuraikan dua prinsip pertama pihak kami. Warga Dewan sekalian, prinsip pertama pihak kami ialah telus dalam sejarah. Bagi pihak kami, sejarah yang telus bukanlah sejarah yang sempurna, tetapi sejarah yang disampaikan secara jujur, seimbang dan tidak menghilangkan konteks penting. Mengapakah ketulusan ini penting? Kerana ketulusan ialah asas kepada kepercayaan. Hari ini, masyarakat mempunyai akses kepada pelbagai sumber maklumat dan tidak lagi bergantung kepada satu sumber sahaja. Oleh itu, ahli sejarah dan institusi yang mendokumentasikan sejarah bertanggungjawab memastikan sejarah kekal jujur dan seimbang. Apabila sejarah disampaikan secara telus, kepercayaan masyarakat dapat dipelihara. Namun, apabila kepercayaan itu terhakis, masyarakat turut mempersoalkan warisan yang lahir daripadanya. Warisan dihargai bukan sekadar kerana kewujudannya, tetapi kerana masyarakat memahami makna di sebaliknya. Sebab itulah sejarah perlu kekal telus agar kepercayaan masyarakat terus terpelihara. Para hadirin sekalian, prinsip kedua pihak kami ialah utamakan relevansi. Pihak pencadang mungkin mahu meyakinkan warga dewan bahawa sesuatu warisan perlu terus disanjung kerana usianya yang panjang ataupun kedudukannya dalam sejarah. Namun, warisan tidak perlu dipertahankan semata-mata kerana ia diwariskan, tetapi kerana ia masih relevan kepada masyarakat hari ini. Sebagai contoh, walaupun masyarakat Melayu Singapura hari ini tidak lagi hidup dalam suasana kampung seperti dahulu, nilai gotong royong dan semangat kejiranan masih terus diamalkan. Yang berubah hanyalah bentuknya, bukan nilainya. Silakan Puan. Silakan Puan. Namun begitu, pihak kami tidak pernah mengatakan bahawa pendidikan sejarah akan mengakibatkan kepada sejarah tidak tulus. Terima kasih Puan. Terima kasih. Penyusunan yang awak telah membentangkan iaitu melalui contoh sejarah keluarga itu, ia mungkin akan mengorbankan satu suara atau perspektif dan itu akan menjejaskan ketulusan sejarah itu. Terima kasih. Begitu juga dengan adat perkahwinan Melayu. Banyak adat telah disederhanakan mengikut tuntutan kehidupan moden, namun identiti dan makna asasnya masih dipelihara. Peribahasa Melayu ada menyebut, biar mati anak, jangan mati adat. Namun, dalam dunia hari ini, adakah masyarakat masih boleh mempertahankan setiap warisan secara mutlak tanpa menilai kesesuaiannya dengan zaman? Lihat juga kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu berkembang mengikut zaman dan menerima istilah baru tanpa kehilangan istilahnya. Atas sebab itulah kebijaksanaan Melayu turut mengingatkan kita melalui peribahasa hilang adat tegal mafakat yang membuktikan bahawa perubahan tidak semestinya menghancurkan identiti. Sebaliknya, perubahan yang dilakukan secara bijaksana memastikan masyarakat terus bergerak ke hadapan. Justeru, relevansi bukanlah ancaman kepada warisan. Relevansilah yang memastikan warisan terus hidup dan terus dihargai oleh generasi baharu. Anak rusa turun ke payah, air jernih tempat berhenti. Sejarah terus menjadi cahaya, warisan relevan terus dihargai. Para hadirin sekalian, pada hari ini pihak kami telah membuktikan bahawa sejarah yang terus membina kepercayaan, manakala warisan yang relevan akan terus dihargai. Dengan premis yang kukuh, kayu ukur yang jelas dan prinsip tulen yang saya bentangkan, pihak kami dengan penuh yakin memohon warga dewan untuk terus menyanggah maulud pada hari ini. Sekian, terima kasih. Biar mati anak, jangan mati adat. Sejarah akal,
warisan manifestinya. Yang dipersoalkan, sejauh manakah warisan tersebut relevan dan suntingan itu menjejaskan ketelusan, kejujuran dan kepercayaan masyarakat. Sidang perbahasan diteruskan lagi dengan pembahas seterusnya daripada pihak pencadang. Saya menjemput pembahas kedua, Zakia Alia. Bismillah. Warga Dewan sekalian, sejarah ibarat lautan yang luas dan mendalam. Oleh itu, sejarah perlu disusun, dibingkaikan, lalu dipersembahkan kepada masyarakat. Bukan untuk memadamkan sejarah, tetapi supaya warisan yang terkandung di dalamnya dapat difahami dan dihargai sepenuhnya oleh masyarakat. Museum tidak mempamerkan setiap fakta dengan penekanan yang sama. Sebaliknya, ia memilih, menyusun dan membingkaikan sejarah supaya masyarakat bukan sahaja memahami apa yang berlaku, tetapi turut menghargai apa yang diwariskan kepada mereka. Bagai awu dengan tebing, setiap hujah sepatutnya saling menyokong. Namun terdapat beberapa kekurangan dari pihak lawan yang akan saya bidas terlebih dahulu. Warga Dewan sekalian, kami tidak menafikan kepentingan ketepatan sejarah. Namun, mauduk pada hari ini bukan tentang bagaimana kita memelihara sejarah. Sebaliknya, ia membentangkan bagaimana kita memastikan warisan terus disanjung. Sejarah perlu disusun, dipilih dan disesuaikan supaya pengajarannya sampai dan warisannya terus dihargai. Pihak lawan terlalu sibuk mempertahankan ketulanan sejarah sehingga terlupa tujuan utama mauduk pada hari ini, iaitu memastikan warisan terus hidup dalam hati masyarakat. Hakikatnya jelas, selagi mana penentingan sejarah membantu masyarakat memahami, menghargai dan mempertahankan warisan, selagi itulah mauduk ini kekal berdiri. Dengan itu, izinkan saya membentangkan hujah kedua kami melalui akronim 4PM, iaitu P, Penghargaan Warisan. Penentingan sejarah merupakan asas dalam menghargai warisan kerana ia membina hubungan emosi antara masyarakat dengan warisan tersebut. Masyarakat tidak menyanjungi sesuatu hanya kerana mereka mengetahuinya. Masyarakat menyanjunginya kerana mereka menghargainya. Lihatlah sahaja bagaimana Muzium Negara Singapura mempersembahkan sejarah negara. Daripada sejarah awal negara sehingga kejayaan Singapura hari ini. Muzium tersebut tidak menyusun sejarah sebagai himpunan tarikh dan fakta yang kaku. Sebaliknya, ia membawa pengunjung merasai perjalanan negara. Apabila sejarah dirasai, warisan dihargai. Dan apabila warisan dihargai, ia akan terus disanjungi. Hadirin sekalian, perkara yang sama dapat melihat melalui tulisan Encik Lee Kuan Yew, The Singapore Story. Sejarah Singapura disusun sebagai sebuah kisah perjuangan yang membina rasa bangga terhadap negara kerana manusia jarang jatuh cinta kepada fakta semata-mata. Tetapi kepada makna di sebaliknya. Dan apabila makna itu difahami, warisan bukan sekadar diketahui, warisan itu disanjungi. Namun warga Dewan sekalian, silakan Tuan. Puan. Tadi kamu mengatakan bahawa warisan perlu disanjung. Tetapi jika warisan itu tidak lagi relevan, mengapakah ia perlu disanjung? Dan jika warisan itu betul-betul dinilai dan dihargai, mengapa ia perlu sejarah yang disunting untuk masyarakat terus menghargainya? Suntingan bukan pemalsuan. Fakta teras masih wujud. Cuma naratif yang disampaikan secara terpilih dan mengikut konteks. Penghargaan yang terbina daripada fakta yang masih benar bukanlah penghargaan palsu. Sekian, terima kasih. Namun warga Dewan sekalian, warisan yang dihargai secara individu sahaja belum mencukupi. Sesebuah negara memerlukan masyarakat yang berkongsi
warisan dan identiti yang sama. Dengan itu, izinkan saya meneruskan dengan hujah ketiga kami melalui akronim 4PM, iaitu P, Perpaduan Masyarakat. Warga dewasa sekalian, sebuah masyarakat menjadi kukuh apabila mereka berkongsi cerita dan identiti yang sama. Daripadanya lahirlah warisan yang disanjung bersama. Lihat sahaja bagaimana Singapura mempersembahkan peristiwa rusuhan kaum 1964. Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Ernest C. Chu dan Edwin Lee, A History of Singapore, peristiwa tersebut bukan sekadar konflik antara kaum semata-mata, malah berlaku dalam konteks ketegangan sosial yang jauh lebih kompleks. Namun, dalam naratif yang diajarkan kepada masyarakat hari ini, tumpuan diberikan kepada satu pengajaran yang lebih besar, iaitu betapa rapuhnya keharmonian kaum dan betapa pentingnya perpaduan untuk dipelihara. Mengapa? Kerana apabila fokus diberikan kepada konflik, masyarakat akan terus melihat apa yang membezakan mereka. Mereka akan lebih mudah mengaitkan sejarah dengan identiti kaum masing-masing berbanding identiti sebagai rakyat Singapura. Akibatnya, sejarah yang sepatutnya menyatukan masyarakat boleh menjadi perkara yang memisahkan mereka. Pengajaran daripada tragedi tersebut terus diperingati melalui Hari Keharmonian Kaum. Sejarahnya tidak dipadam. Fokusnya disunting, bukan untuk mengingat siapa yang salah, tetapi untuk mengingat mengapa kita perlu terus bersama. Dan apabila warisan dilihat sebagai milik bersama, ia tidak lagi memisahkan masyarakat, ia menyatukan mereka. Warga dewan sekalian, sejarah disunting bukan untuk memesongkan warisan, tetapi untuk memastikan warisan difahami, dihargai dan disanjungi. Apabila warisan dihargai, lahirlah identiti bersama, dan apabila identiti bersama dah terbentuk, lahirlah perpaduan masyarakat. Maka jelaslah bahawa warisan disanjung tatkala sejarah disunting. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebelum itu, izinkan saya memperbetulkan keadaan. Para hadirin diingatkan untuk tidak menggunakan flash ketika mengambil gambar atau merakamkan video. Terima kasih. Sejarah ibarat lautan yang luas dan mendalam, dan sejarah perlu disusun dan diubah suai agar warisan dapat dihargai, difahami dan disanjungi. Bagi menyambung rentak perbahasan pihak penyangga, dipersilakan pembahas kedua, Muhammad Aiman. Terima kasih Tuan Pengerusi, barisan juri yang bijaksana lagi arif, pihak pencadang yang kami menghormati, rakan sepasukan saya dan warga dewan sekalian. Pembahas pertama pihak kami telah membuktikan bahawa warisan perlu dinilai berdasarkan relevansinya dan sejarah perlu kekal telus. Saya selaku pembahas kedua akan meneruskan kerangka TULEN pihak kami melalui dua prinsip seterusnya, iaitu L. Liberasi pemikiran dan E. Evolusi masyarakat. Warga dewan sekalian, pihak pencadang cuba meyakinkan warga dewan bahawa warisan perlu terus disanjung dan sejarah perlu terus disunting demi memastikan warisan terus dihargai oleh generasi semasa. Namun persoalannya, jika sejarah sentiasa disesuaikan sehingga masyarakat kehilangan gambaran yang menyeluruh tentang sesuatu warisan, sejauh manakah masyarakat masih mampu memahami warisan tersebut secara jujur? Silakan Tuan. Silakan Puan. Namun kita tidak mengatakan begitu. Pihak kami mengatakan bahawa penyuntingan sejarah ialah pemilihan fakta yang dianggap penting. Jadi fakta yang penting merangkumi dalam pendidikan sejarah itu. Terima kasih. Tetapi siapakah yang berhak memastikan apa yang disunting dan apa yang penting untuk disunting dalam sejarah untuk masyarakat
memahami dan mempelajari. Kembali kepada di sinilah lahirnya prinsip ketiga pihak kami, iaitu liberasi pemikiran. Liberasi pemikiran tidak bermaksud membebaskan diri daripada warisan, tetapi liberasi pemikiran bermaksud membebaskan masyarakat daripada kepercayaan bahawa hanya satu versi sejarah wajib diterima tanpa soal. Kerana masyarakat yang matang dibina melalui kepatuhan semata-mata, tetapi melalui pemahaman dan pemikiran kritikal. Persoalannya, bagaimana masyarakat mahu berfikir secara bebas jika sejarah yang menjadi asas pemikiran mereka hanya dipersembahkan daripada satu sudut pandang. Bayangkan sebuah buku sejarah yang... Tuan. Silakan Puan. Tetapi warga Dewan sekalian, penyuntingan sejarah merupakan asas kepada hubungan emosi antara masyarakat dan warisan tersebut. Dan penyuntingan sejarah ialah langkah pertama untuk masyarakat memahami sejarah. Apabila mereka ingin mengetahui lebih tentang sejarah, mereka boleh melihat membaca buku seperti mana saya sudah katakan sebelum ini. Terima kasih Tuan. Boleh ulang silakan. Penyuntingan sejarah merupakan asas antara hubungan emosi antara masyarakat dengan warisan tersebut. Penyuntingan sejarah juga merupakan langkah pertama untuk masyarakat lebih mengetahui sejarah. Nak apa? Terima kasih. Tetapi bagaimana pihak pencana dapat memastikan bahawa sejarah yang kamu menyunting untuk emosi dan untuk masyarakat mempelajari itu kekal telus seluruhnya? Dan bayangkan sebuah buku sejarah yang beberapa halamannya telah hilang. Tajuknya mungkin masih sama, tetapi kandungannya tidak lagi lengkap. Begitulah masyarakat yang hanya menerima sejarah yang telah dipilih-pilih untuk mereka. Warga Dewan sekalian, pihak kami tidak menolak penyusunan sejarah. Yang kami persoalkan ialah apabila penyusunan tersebut mengorbankan ketulusan. Kerana sejarah yang telus bukan bertujuan menentukan apa yang perlu difikirkan oleh masyarakat, tetapi memberi maklumat yang mencukupi supaya masyarakat mampu berfikir sendiri. Lihat sahaja sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang. Karya ini menjadi warisan agung Melayu sehingga hari ini. Namun para sarjana tidak menerimanya secara membuta tuli. Mereka mengkajinya semula kerana terdapat unsur mitos, legenda dan catatan istana yang perlu difahami mengikut konteks. Menariknya, proses penelitian ini tidak menjadikan sejarah Melayu kurang bernilai sebagai warisan. Sebaliknya, ia menjadi masyarakat lebih memahami warisan tersebut secara matang. Inilah liberasi pemikiran yang sebenar. Warisan dihargai, tetapi sejarah tetap diteliti secara jujur. Warga Dewan sekalian, prinsip keempat pihak kami ialah evolusi masyarakat. Pihak pencadang seolah-olah mahu meyakinkan warga Dewan bahawa semakin kuat sesuatu warisan dipertahankan, semakin kuat sesebuah masyarakat. Namun sejarah membuktikan bahawa masyarakat yang terus berkembang ialah masyarakat yang berani menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Lihat sahaja Jepun. Mereka tidak lagi hidup dalam sistem feudal zaman samurai. Mereka melakukan perubahan besar dalam pendidikan, ekonomi dan teknologi sehingga menjadi antara negara paling maju di dunia. Namun, adakah identiti Jepun hilang? Tidak, mereka masih mengekalkan bahasa, budaya dan nilai masyarakat mereka. Malah hari ini budaya Jepun melalui anime, musik dan seni popular menjadi antara pengaruh budaya terbesar di dunia. Ini membuktikan bahawa evolusi tidak memusnahkan identiti. Evolusi membolehkan identiti terus hidup dalam bentuk yang lebih relevan. Jepun tidak dihormati dunia kerana mereka membekukan diri pada zaman samurai. Jepun dihormati dunia kerana mereka berani berkembang tanpa kehilangan identiti. Warga Dewan sekalian, di sinilah kegagalan pihak pencadang. Dalam usaha mempertahankan warisan, mereka terlupa bahawa tujuan sebenar warisan adalah untuk membimbing masyarakat, bukannya mengikat masyarakat kepada masa lalu. Warga Dewan sekalian, maka jelaslah bahawa sejarah yang telus akan melahirkan pemikiran yang bebas. Pemikiran yang bebas akan melahirkan masyarakat yang berkembang, dan masyarakat yang berkembang akan memastikan warisan terus relevan. Atas sebab itulah pihak kami kekal teguh mempertahankan prinsip TULE yang tertuling dan terus menyangga mauduk pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.
Liberasi pemikiran dan evolusi masyarakat, dua aspek yang penting dan menarik sekali. Dengan itu, saya mempersilakan pembahas ketiga daripada pihak pencadang, Nafisa. Bismillah. Warga Dewan sekalian, bayangkan sebuah rumah pusaka yang telah lama berdiri. Kita menjaganya kerana warisannya. Namun, apabila ia retak, adakah kita membiarkannya? Sudah terang lagi bersuluh, yang rosak dipulih, bukan dibiar. Tetapi pihak penyangga mahu sejarah dibiarkan walaupun kekeliruan telah ditemui. Sedangkan yang kabur diperjelas, bukan didiamkan. Begitulah sejarah. Sejarah disunting bukan untuk memadam masa lalu, tetapi supaya warisan tidak diwarisi sebagai kesilapan. Bak gunung yang teguh berdiri walau dilanda ribut, mauduk perbahasan ini tetap utuh meskipun diasap bertubi-tubi oleh pihak penyangka. Mereka cuba menggoyahkan tapaknya, namun nyata gagal meruntuhkan hujah kami yang kukuh berdiri. Sama seperti kita menanggalkan kabus dari cermin, kita perlu menanggalkan segala keraguan dalam perbahasan ini untuk melihat perkara dengan lebih jelas. Dengan itu, izinkan saya selaku pembahas ketiga mewakili pihak pencadang untuk menghapuskan segala keraguan yang masih bersisa. Dengan itu, izinkan saya mulakan hujah saya dengan pembidasan. Sebagai permulaan, pihak penyangga telah menyatakan bahawa penyuntingan boleh menjejaskan ketelusan sejarah. Namun warga dewan sekalian, mereka hanya berjaya jika penyuntingan bermaksud pemalsuan, sedangkan itu bukan definisi yang kami bawa sejak awal tadi. Mereka juga menyatakan tentang ketelusan. Namun, hadaf penyuntingan sejarah ialah untuk menjadikan sejarah lebih telus dan lebih relevan untuk masyarakat. Mereka juga menyatakan bahawa sejarah perlu diterima seadanya, tetapi menerima sejarah tidak bermaksud mempertahankan setiap kekeliruan yang telah dikenal pasti. Mereka juga menyatakan warisan boleh disanjung tanpa sejarah disunting. Namun, warisan tidak disanjung kerana ia diwarisi, tetapi kerana ia dihargai. Mereka juga menyatakan bahawa penyuntingan menghilangkan keaslian sejarah, sedangkan keaslian sejarah terletak pada kebenarannya, bukan pada cara lama kita menceritakannya. Warga dewan sekalian, menerima sejarah secara membuta tuli bukan tanda penghormatan terhadap sejarah. Ia tanda keengganan untuk menilai dan memahami sejarah. Kini izinkan saya membentangkan hujah kami yang terakhir dari akronim 4PM, iaitu penyesuaian naratif memastikan warisan kekal relevan. Maka warisan terus disanjung. Warga dewan sekalian, pihak penyangga mungkin berkata bahawa sejarah yang disunting menghakis warisan. Tetapi saya ingin bertanya, bagaimana warisan mahu disanjung jika warisan itu tidak lagi relevan? Kerana sejarah ialah jambatan antara masa lalu dan generasi pada hari ini. Jika jambatan itu dibiarkan usang, masyarakat tidak akan melaluinya. Sebab itu, untuk dikenang, warisan mesti difahami. Dan untuk difahami, warisan mesti relevan. Dan untuk relevan, warisan sejarah perlu disunting. Bicentennial pada tahun 2019 membuktikannya. Menurut Pejabat Perdana Menteri Singapura, naratif sejarah negara diperluaskan daripada kisah yang bermula pada tahun 1819 kepada lebih 700 tahun sejarah sejak Sang Nila Utama pada tahun 1299. Tokoh-tokoh seperti Sang Nila Utama, Narayana Pillai dan Tan Tock Seng diketengahkan bagi menunjukkan bahawa Singapura dibina oleh pelbagai masyarakat, bukan satu tokoh semata-mata. Kesannya, lebih ramai rakyat dapat melihat diri mereka dalam sejarah negara dan merasakan warisan itu milik mereka juga. Apabila masyarakat merasakan warisan itu milik mereka, mereka lebih menghargainya. Dan apabila warisan dihargai, warisan terus disanjung. Yang dilupakan, diingatkan. Yang terpinggir, dikembalikan. Yang kabur,
Diperjelaskan, jika logik pihak penyangga diterima, warisan prakolonial akan terus terpinggir. Tetapi, melalui suntingan sejarah, warisan itu kembali hidup dalam ingatan masyarakat kerana warisan yang relevan akan dihargai dan warisan yang dihargai akan disanjung. Warga Dewan sekalian, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Persoalannya, nama yang bagaimana mahu kita wariskan? Nama yang dibina atas kekeliruan atau nama yang ditegakkan atas kefahaman? Warisan yang disanjung bukan warisan yang dibekukan, tetapi warisan yang difahami. Silakan Puan. Tetapi kekeliruan berlaku apabila masyarakat tidak mendapat gambar yang sepenuhnya. Terima kasih Puan. Jika itu benar-benar betul, mengapa kita harus mempunyai suntingan sejarah untuk menjadikan warisan ini lebih relevan kepada masyarakat? Terima kasih Puan. Yang kami pertahankan bukan masa lalu, yang kami pertahankan ialah kefahaman terhadapnya. Maka pilihlah antara kesilapan yang diwarisi atau kebenaran yang dihargai. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Warisan disanjung bukan kerana diwarisi tetapi dihargai. Dan penyesuaian naratif, pastikan naratif itu kekal relevan dan warisan yang diwarisi bukan kesilapan. Kini saya menjemput pembahas ketiga daripada pihak penyangga, Siti Aisyah. Terima kasih Tuan Pengerusi, barisan juri yang bijaksana lagi arif, pihak pencara yang kami hormati, rakan sepasukan saya dan warga Dewan sekalian. Pembahas pertama pihak kami telah membuktikan bahawa sejarah perlu kekal telus dan warisan perlu dinilai berdasarkan relevansinya melalui prinsip telus dalam sejarah dan utamakan relevansi. Pembahas kedua pula telah membuktikan bahawa sejarah yang telus akan melahirkan pemikiran yang bebas dan masyarakat yang terus berkembang melalui prinsip liberasi pemikiran dan evolusi masyarakat. Saya selaku pembahas ketiga akan melengkapkan kerangka TULEN Tulen melalui prinsip terakhir iaitu naratif tidak dimonopoli. Warga Dewan sekalian, apabila sejarah disusun, siapakah yang menentukan apa yang perlu diingati? Apabila sejarah ditafsir, siapakah yang menentukan suara mana yang diberikan ruang? Dan apabila sejarah disunting, siapakah yang menentukan perspektif mana yang akhirnya menjadi dominan? Inilah persoalan yang masih belum dijelaskan dengan tuntas oleh pihak pencadang sepanjang perbahasan ini. Warga Dewan sekalian, pihak kami tidak menolak bahawa sejarah boleh disusun, ditafsir dan disampaikan mengikut konteks. Namun, kami mempersoalkan apa yang berlaku apabila proses tersebut menyebabkan hanya satu perspektif menjadi dominan dalam pemahaman masyarakat. Bayangkan sebuah pementasan yang mempunyai ramai pelakon, namun hanya seorang diberikan mikrofon. Adakah penonton benar-benar memahami keseluruhan cerita? Sudah tentu tidak. Bukan kerana pelakon lain tidak wujud, tetapi kerana suara mereka tidak diberikan ruang untuk didengari. Begitulah juga dengan sejarah. Warga Dewan sekalian, sejarah dunia menunjukkan bahawa pihak yang mempunyai kuasa sering mempunyai keupayaan untuk menentukan perspektif yang dominan. Untuk tempoh yang panjang, sejarah masyarakat orang asli di Australia dan masyarakat pribumi di Amerika Syarikat sering tenggelam di sebalik naratif yang lebih dominan. Persoalannya bukan siapa yang betul atau siapa yang salah, tetapi apa yang berlaku apabila hanya satu suara diberikan ruang untuk menceritakan sejarah. Masalah sebenar bukanlah suntingan. Masalah sebenar ialah apabila proses suntingan menyebabkan hanya satu perspektif menjadi dominan. Silakan Puan. Silakan Puan. Tetapi warga Dewan sekalian, itulah bukan realiti hari ini. Kami boleh melihat pandangan
berbeza melalui buku-buku ataupun ataupun melalui pelbagai cara yang lain. Terima kasih, Puan. Ya, memang sejarah yang disunting dengan telus akan menyebabkan pelbagai perspektif dimasukkan. Tetapi apa yang membuat masyarakat menjadi keliru adalah apabila ketelusan itu tidak kekal. Terima kasih Puan. Maaf Puan. Kembali kepada hujah saya. Lihat pula konteks Singapura. Kekuatan negara ini tidak terletak pada satu sejarah atau satu warisan sahaja. Sebaliknya, kekuatannya lahir daripada kemampuan menghimpunkan pelbagai sejarah dan pelbagai warisan dalam satu identiti nasional yang dikongsi bersama. Warga Dewan sekalian, pihak pencarian sendiri bersetuju dengan kami. Nampaknya mereka telah melarikan diri daripada beban sebenar mauduk ini. Jalan Puan. Maaf Puan. Warga Dewan sekalian, kita tidak melupakan sejarah masyarakat Melayu tempatan yang menjadi sebahagian daripada akar sejarah rantau ini. Kita tidak melupakan sejarah masyarakat Cina yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kita tidak melupakan sejarah masyarakat India yang membantu membina institusi dan infrastruktur awal negara. Kita juga tidak melupakan sejarah komuniti Arab yang memainkan peranan penting dalam perdagangan dan perkembangan budaya di rantau ini. Apabila sejarah setiap komuniti diberikan ruang untuk difahami, warisan setiap komuniti juga mempunyai ruang untuk terus dihargai. Sebab itulah kita masih dapat melihat pelbagai rumah ibadat bahasa, makanan, seni bina dan budaya masyarakat terus dipelihara sehingga hari ini. Warisan yang berbeza ini tidak melemahkan identiti nasional Singapura. Sebaliknya, ia memperkayakan identiti nasional tersebut. Singapura tidak memelihara warisan dengan mengangkat satu sejarah melebihi sejarah yang lain. Silakan Puan. Adakah kewujudan risiko ketidaktelusan bermaksud segala usaha memperbetul kesilapan sejarah juga perlu ditolak? Tetapi siapakah yang bertanggungjawab atas proses suntingan itu? Bagaimanakah pihak pencarian sendiri boleh memastikan proses suntingan itu kekal telus jika ia sesuatu yang diperlukan? Singapura memelihara warisan dengan menunjukkan pelbagai sejarah dalam satu identiti nasional yang dikongsi bersama. Ini membuktikan bahawa memberi ruang kepada pelbagai perspektif tidak menyebabkan masyarakat berpecah. Sebaliknya, ia membantu masyarakat memahami antara satu sama lain dengan lebih baik. Anak merbah terbang ke payah, hingga sebentar di pohon senar. Pelbagai sejarah diberi makna, pelbagai warisan terus terbina. Warga Dewan sekalian, naratif yang pelbagai tidak melemahkan masyarakat. Naratif yang pelbagai mengukuhkan pemahaman masyarakat. Dan pemahaman yang lebih kukuh akan memastikan warisan terus dihargai secara bersama. Atas sebab itulah pihak kami kekal teguh mempertahankan prinsip TULEN tulen dan terus menyanggah mauduk pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, kini tibalah saat yang paling mendebarkan dalam sidang ini, iaitu pusingan pujahan berapi. Terdapat dua pusingan pujahan berapi. Bagi pusingan pertama, pencadang akan bermula dahulu. Bagi pusingan kedua, penyanggah akan bermula dahulu. Saya mempersilakan wakil daripada kedua-dua pasukan untuk ke hadapan bagi memulakan pusingan pertama. Takia daripada pihak pencadang dan Siti Aisyah daripada pihak penyangga. Bismillah. Okey, pihak penyangga telah mengatakan bahawa warisan itu tidak lagi relevan. Namun persoalannya bukan tentang kerelevansi warisan. Kita sedang membahaskan tentang sejauh mana warisan dapat disanjungi melalui perbintangan sejarah. Jadi bagaimanakah pihak penyangga akan menyanjung warisan tersebut? Tetapi jika warisan itu tidak lagi relevan, mengapa ia perlu disanjung? Namun begitu pihak penyangga, bagaimana masyarakat dapat memahami warisannya sekiranya sejarah yang dibentangkan kepada mereka tidak difahami oleh mereka? Kami tidak menolak
sejarah yang disusun atau ditafsirkan untuk mengikut konteks. Tetapi apa yang menyebabkan kekeliruan adalah apabila masyarakat tidak mendapat gambar yang sepenuh oleh kerana sejarah itu tidak lagi kekal telus. Terima kasih. Terima kasih para pembahas. Kini saya mempersilakan pasangan yang kedua untuk ke hadapan, Zakia Alia daripada pihak pencadang dan Muhammad Aiman daripada pihak penyangga. Bagaimana pihak pencadang memastikan bahawa siapa yang mengurus proses suntingan tidak mengorbankan ketelusan demi manfaat diri atau golongan tersendiri? Warga Dewan sekalian, penyuntingan sejarah bermaksud pemilihan dan penyesuaian naratif. Disebabkan itulah Muzium Negara dan lain-lain menyunting sejarah daripada mengumpulkan pelbagai pandangan dan memastikan bahawa pengajaran utama ataupun tujuan utama lebih jelas dan akan menjatuhkan masyarakat. Jika sejarah sentiasa tafsiran, apakah yang menghalang pihak tertentu daripada monopolikan tafsiran tersebut? Warga Dewan sekalian, sebagaimana kita sudah mengatakan bebanyak kali sebelum ini, penyuntingan sejarah tidak mengubah fakta teras sejarah, tetapi ia membawa masyarakat kepada satu pengajaran utama ataupun satu tujuan utama untuk memastikan keharmonian kaum ataupun keharmonian masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, jika masih ada yang belum yakin dengan pendirian kedua-dua pasukan sebentar tadi, inilah peluang terakhir buat para penggulung untuk memenangi keyakinan anda. Dengan itu, saya menjemput penggulung daripada pihak penyanggah, Christina Zahra. Terima kasih Tuan Pengerusi. Warga Dewan sekalian, sepanjang perbahasan pada hari ini, pihak pencadang telah cuba meyakinkan warga Dewan bahawa penyuntingan sejarah bukanlah satu pengkhianatan terhadap warisan. Sebaliknya, merupakan satu penghormatan terhadap warisan itu sendiri. Mereka mengatakan bahawa sejarah sentiasa berubah, sentiasa ditafsir semula dan sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. Namun warga Dewan sekalian, pihak kami tidak pernah menolak bahawa sejarah boleh dikaji semula. Pihak kami tidak pernah menolak bahawa sejarah boleh diperkayakan dengan perspektif penting. Pihak kami juga tidak pernah menolak bahawa warisan perlu terus relevan kepada generasi semasa. Persoalannya bukan sama ada sejarah boleh disunting. Persoalannya ialah siapakah yang menentukan bentuk suntingan tersebut dan apakah had yang membezakan penambahbaikan dengan penyelewangan. Para hadirin sekalian, pihak pencadang bersungguh-sungguh cuba mempertahankan produk mereka. Namun, mereka gagal menjawab satu persoalan yang sangat penting. Menurut siapa? Berdasarkan nilai siapa? Dan menggunakan kayu ukur siapa? Kerana tanpa ketelusan, sesuatu yang dianggap sebagai penambahbaikan oleh satu pihak boleh dianggap sebagai peminggiran oleh pihak yang lain. Atas sebab itulah pihak kami menegaskan bahawa ketelusan mesti menjadi syarat utama sebelum sebarang penyuntingan boleh diterima. Warga Dewan sekalian, pihak pencadang juga cuba meyakinkan Dewan bahawa warisan perlu sentiasa berkembang dan berubah mengikut zaman. Dalam hal ini, pihak kami bersetuju. Namun apa yang membezakan pihak kami dengan pihak pencadang ialah kami tidak menjadikan perubahan sebagai alasan untuk menerima segala bentuk penyuntingan. Perubahan memerlukan sempadan, perubahan memerlukan prinsip dan prinsip tersebut ialah ketelusan. Tanpa ketelusan, perubahan boleh menjadi alasan untuk mengangkat satu perspektif dan menyingkirkan perspektif yang lain. Para hadirin sekalian, sepanjang perbahasan ini, pihak kami telah membina kerangka tulen. Sejarah yang telus, warisan yang relevan, pemikiran yang bebas, masyarakat yang berkembang dan naratif yang tidak dimonopoli. Ironinya, hampir semua contoh yang dibawa oleh pihak pencadang sebenarnya menguatkan hujah kami. Apabila mereka bercakap tentang perubahan mengikut zaman, mereka sebenarnya membuktikan pentingnya relevansi.
Namun, mereka tetap gagal menjawab persoalan asas yang dibangkitkan oleh pihak kami sejak awal lagi. Di manakah garis yang membezakan penyuntingan yang memperkayakan sejarah dengan penyuntingan yang mengorbankan ketelusan? Warga Dewan sekalian, kami tidak menolak warisan. Kami tidak menolak sejarah. Kami tidak menolak perubahan. Kami hanya menolak penyuntingan yang tidak mempunyai sempadan yang jelas. Kerana akhirnya, warisan yang dihargai bukan sekadar warisan yang diwarisi. Warisan yang dihargai ialah warisan yang difahami. Dan pemahaman itu hanya boleh lahir daripada sejarah yang disampaikan secara telus. Pak kata peribahasa Melayu, yang lama dikelek, yang baharu didukung. Bunga melun di tepi titi, harum mewangi sepanjang hari. Sejarah terus menyinari hati, warisan alaban terus lestari. Dengan itu, pihak kami tetap teguh menyanggah madu hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kini ingin saya mempersilakan pula penggulung daripada pihak pencadang. Dipersilakan Nafisa. Bismillah. Warga Dewan sekalian, bak kata pepatah, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Tetapi pihak penyangga mahu kita terus berjalan, walaupun kita sudah tahu jalannya tersasar. Maka saya bertanya, jika kesilapan ditemui, mengapa perlu dikekalkan? Jika kekeliruan dikenal pasti, mengapa perlu diwariskan? Warisan, warisan, warisan. Mereka menyebutnya seolah-olah setiap perubahan ialah ancaman. Malah pihak penyangga berkata bahawa warisan boleh terus disanjung tanpa suntingan sejarah. Namun mereka hanya berjaya jika penyuntingan bermaksud pemalsuan. Sedangkan kami tidak memadam sejarah. Kami memperjelas yang kabur dan menyesuaikannya dengan konteks. Jadi, mengapa perlu kekeliruan dikekalkan apabila kebenaran telah ditemui? Mereka juga mendakwa bahawa apabila sejarah disunting, warisan tidak lagi disanjung. Namun, yang menghakis warisan bukan suntingan. Yang menghakis warisan ialah apabila ia tidak lagi bermakna kepada masyarakat. Hakikatnya mudah. Sejarah ialah jalan, warisan ialah destinasi. Tanpa jalan yang betul, bagaimana mungkin kita tiba ke destinasi yang betul? Kami dari pihak pencadang memahami satu hakikat. Warisan tanpa kefahaman hanyalah tinggalan. Warisan tanpa kebenaran hanyalah bayangan. Dan warisan tanpa penyuntingan hanyalah kesilapan yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Itulah yang pihak kami ingin buktikan pada hari ini melalui 4 PM. P yang pertama, suntingan sejarah mengukuhkan pemahaman halayak. Manusia belajar secara bertahap daripada mengetahui kepada memahami kepada menyanjungi. Sebab itulah sejarah perlu diperjelas sebelum warisan dapat disanjung. P yang kedua, suntingan sejarah mengukuhkan penghargaan warisan. Warisan tidak disanjung hanya kerana ia diwarisi. Suntingan sejarah ialah asas yang membina penghargaan sebelum warisan dapat disanjung. P yang ketiga, suntingan sejarah mengukuhkan perpaduan masyarakat. Sejarah yang berat sebelah boleh memecahkan masyarakat. Sejarah yang disunting secara bertanggungjawab mampu menyatukan mereka. Dan akhir sekali, PM, penyesuaian naratif memastikan warisan kekal relevan. Kami membuktikan bahawa sejarah yang disunting tidak menjauhkan masyarakat daripada warisan. Sebaliknya, ia mendekatkan warisan kepada masyarakat hari ini. Warga Dewan sekalian, pihak penyangga menyangka setiap suntingan ialah ancaman kepada warisan. Tetapi mereka terlupa satu hakikat. Selagi mana penyuntingan sejarah membantu masyarakat memahami, menghargai dan mempertahankan warisan, selagi itulah maudu ini kekal berdiri. Tanpa suntingan, warisan akan disalahfahamkan. Tanpa suntingan, warisan akan dipinggirkan. Tanpa suntingan, warisan akan dilupakan. Maka saya tinggalkan satu persoalan. Jika kebenaran sudah ditemui, mengapa masih memilih kesilapan? Kami memilih untuk memperjelas. Kami memilih untuk memperbetul. Mereka memilih untuk membiarkan. Kerana warisan yang agung tidak takut kepada kebenaran. Kini izinkan saya mengakhiri dengan serangkap pantun.
laksa lemak di Kampung Kelam, sate dibakar harum keliling. Warisan disanjung bukan terpendam kerana sejarah berani disunting. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baiklah warga Dewan sekalian, kita telah mendengarkan segala hujahan dan bidasan oleh kedua-dua pasukan. Gelanggang perbahasan kini ditutup. Dapat kami lihat semangat berkobar-kobar daripada kedua-dua pasukan untuk memastikan gelaran juara jatuh ke tangan pasukan mereka. Marilah kita semua berikan mereka tepukan tangan. Dengan itu, saya serahkan semula majlis kepada pengacara kita pada hari ini, Saudari Khadijah dan Syakira. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aiman. Hadirin sekalian, saya amat kagum dengan para pembahas kita pada hari ini. Sudah tentu ia tidak mudah untuk menyampaikan hujahan dengan penuh keyakinan dalam masa yang ditetapkan di hadapan khalayak. Anda setuju ke tak? Okey. Syabas kepada semua pembahas. Sekarang, kita akan berehat sebentar untuk memberi ruang kepada panel penilai kita untuk berunding. Dengan kearifan dan pengalaman yang cukup hebat, kami yakin yang mereka mampu untuk menentukan keputusan yang adil dan saksama. Dalam proses rundingan mereka, setiap suara dan hujah yang telah kita dengar oleh kedua-dua pasukan akan menjadi titik tolak untuk menentukan pasukan juara. Warga Dewan sekalian, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Setelah mendengar hujahan yang padat dengan fakta-fakta mengenai isu warisan disanjung sejarah disunting, kini tibalah masanya untuk kita dengar ulasan daripada panel penilai. Apakah agaknya rumusan mereka terhadap hujahan yang telah dikemukakan oleh para pembahas? Ingin kami menjemput Ketua Penilai bagi peringkat akhir bahas 4 PM 2026, Dr. Nurani untuk ke pentas dan memberikan ulasannya. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sangat-sangat teruja berada di atas pentas ini untuk menyampaikan beberapa ulasan, dan ini adalah gabungan daripada para juri hari ini. Sebelum itu saya ingin juga memanjatkan amat tahniah kepada para guru dan juga pembimbing, ibu bapa yang berada di sini untuk memberikan semangat dan sokongan kepada pelajar-pelajar. Saya juga ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada kedua-dua buah sekolah serta pihak penganjur yang telah menjayakan pertandingan bahas ini dengan begitu cemerlang. Okay. Dapat dilihat dari segi hujahan tadi, komitmen dan dedikasi kedua-dua belah pihak, dan sebenarnya akur bahawa kita juga mengambil masa yang agak lama untuk menempatkan apa yang terbaik berdasarkan objektif dan mauduk hari ini. Mauduk yang diberikan ialah warisan disanjung sejarah disunting. 4 perkataan sahaja, tapi membawa banyak perspektif dan pandangan yang boleh dicungkil sekiranya kita betul-betul kita skopkan pembahasan kita. Tapi secara keseluruhan, kedua-dua belah pihak berjaya menampilkan pemahaman yang baik terhadap isu yang dibincangkan serta mengemukakan hujah yang relevan dengan konteks semasa. Saya sebagai mewakili para juri hari ini
amat teruja ya, dan dengan sifat kesungguhan dan keupayaan pelajar-pelajar kita hari ini untuk mengkaji dan menghujahkan mauduk dengan tepat dan tepat, seperti kata-kata Pak Tenas Afendi ya, kalau hidup hendak terpuji, jauhi segala sifat yang keji. Tegak belajar, duduk mengaji, pakailah segala sifat terpuji. Dan inilah yang kita lihat daripada pelajar-pelajar pada hari ini. Baiklah, saya akan bacakan ataupun saya akan terangkan secara objektif, secara keseluruhan untuk bahas hari ini. Baik, secara keseluruhan, perbahasan hari ini menunjukkan bahawa ada persediaan yang baik. Kedua-dua pasukan berjaya menggunakan contoh, tempatan dan juga global, serta berupaya mengumpulkan hujahan yang relevan dengan mauduk. Apa yang membezakan pembahas yang baik dengan pembahas yang cemerlang bukanlah jumlah fakta yang disampaikan, tetapi kemampuan pertama sekali untuk menganalisis fakta, menghubungkan hujah dengan mauduk, menjawab serangan lawan dengan berkesan dan membina impak yang jelas kepada masyarakat. Okay. Sebagai contohlah ya, menyatakan bahawa warisan terpelihara atau warisan dihargai, warisan disanjungi hanyalah fakta. Namun untuk menjelaskan bagaimana pemeliharaan itu atau sanjungan itu dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap sejarah merupakan analisis yang memberikan nilai tambah kepada hujah. Okay. Baik, saya akan pergi kepada kekuatan pasukan. Okay. Pertama sekali, pasukan Pejadang berjaya membuktikan bahawa warisan disanjungi, warisan dihargai dengan persembahan yang sangat lengkap. Okay. Hujahan itu juga menekankan bahawa terdapat aspek sejarah yang dipilih, yang disesuaikan dan tersusun atau diberikan perhatian untuk membina perpaduan, untuk mendapatkan identiti dengan jelas dan disokongkan dengan contoh yang sesuai. Okay. Contohnya para pencadang mengatakan tentang museum di mana terdapatnya data-data yang ada, tetapi data-data tersebut sebenarnya dipilih dan disesuaikan untuk tatapan masyarakat untuk mengetahui dan menghargai warisan tersebut. Okay, ini satu contoh yang saya boleh berikanlah. Okay, baik, untuk menambah suaikan untuk pasukan Pejadang ini adalah untuk masa depannya. Dalam masa yang sama, mereka dapat menerangkan tentang bagaimana warisan itu disanjungi. Ada juga beberapa hujah yang saya rasa atau kami rasa boleh diperkukuhkan dengan penerangan yang lebih mendalam. Okay? Contohnya, mereka boleh mengambil kesempatan untuk menjawab bidasan-bidasan atau celahan daripada pihak penyangga yang mengatakan siapakah yang bertanggungjawab ataupun sempadan mana atau prinsip manakah yang diambil serta suara-suara yang dibisukan ataupun perspektif dominan yang manakah diambil bila dalam penyuntingan itu dilakukan dalam sejarah tersebut. Saya rasa itu adalah satu yang perlu dijawab dan ditekankan. Okay, jadi itu yang saya rasa boleh diperbaiki. Okay. Baik, kita berbagi kepada pasukan pencangga pula. Pasukan pencangga pula menampilkan satu perspektif baharu. Okay. Kalau kita lihat, mauduk ini bukan mudah. Kami sangat teruja bahawa penyangga tidak menidakkan bahawa adanya suntingan. Kerana itu yang penting. Pastinya ada suntingan. Tetapi bagaimanakah atau sejauh manakah suntingan itu diberikan prinsip, diberikan sempadan, diberikan suara atau diberikan perspektif dominan yang mana yang harus dikekalkan supaya warisan itu dapat disanjungi. Dan ini dapat didengar oleh setiap penyangga yang ada. Malahan dalam bidasan mereka dan juga ulasan Merapi juga dapat dilihat. Okay. Namun dalam masa yang sama juga, bila mereka cuba untuk menerangkan suara mana, dominan mana atau sempadan atau prinsip mana yang harus diikuti, mereka juga kurang mengaitkan dengan warisan yang harus disanjungi. Saya rasa kalau ini dapat diperkukuhkan, mungkin perdebatan kita di
di dalam bilik tadi agak kurang sikit. Jadi mudah untuk kita membuat keputusan. Jadi dalam hal ini saya rasa jawapan yang lebih spesifik perlu diadakan oleh penyangga supaya dapat dijadikan pertahanan yang kukuh. Baik. Akhir sekali, saya rasa sebelum saya katakan yang penutup lah, saya rasa penting untuk saya ucapkan tahniah kepada kedua pihak sebab saya tahu dalam perdebatan ini memerlukan banyak masa dan juga para guru yang membimbing. Masa dan juga kecekapan guru-guru yang melihat dan juga kajian yang dilakukan oleh pelajar itu kita harus iktirafkan. Ialah suatu proses yang sangat dapat dipelajari, yang dapat membina jati diri. Dan saya percaya dan saya lihat ni semua yang ada tadi semuanya dapat mengecapinya. Okay? So diharapkan pengalaman hari ini dapat menjadi pemangkin untuk terus meningkatkan mutu penghujaan, penguasaan isu, menampilkan keberanian. Dan ini sesuatu yang soft skill dalam kita boleh mengajar pelajar-pelajar kita all apa yang ada di dalam buku teks, tapi soft skill tu itulah yang menjadi pengajaran yang sangat penting. Dan juga keterampilan mereka menggunakan bahasa Melayu serta kemahiran berfikir secara kritis. Itu yang harus kita tekankan dan saya dapat lihat dan tahniah kepada kedua-dua belah pihak. Nampaknya mereka dapat menerangkan dengan begitu baik sekali. Saya rasa baik untuk kita berikan tumpukan kepada pelajar-pelajar kita. Sebagai penutup, menang atau kalah bukannya penamat. Sebaliknya satu langkah yang untuk terus kita maju. Okay, memperkayakan kosakata dan menjadikan bahasa sebagai satu wadah ilmu dan juga mendapatkan jati diri. Semoga semangat berbahasa ini terus mekar dan menjadi pemangkin untuk menobatkan serta memperkasakan bahasa pada masa hadapan. Bunga Tanjung mekar di taman, bahasa dijulang sepanjang zaman. Sekian, terima kasih. Kini, kami akan umumkan pula pembahas terbaik keseluruhan siri bahas 4PM 2026 peringkat menengah. Pembahas yang akan menerima gelaran ini ialah Siti Aisyah binti Pungut. Syabas sekali lagi. Kini, tiba saat yang dinanti-nantikan kami semua pada hari ini. Siapakah yang akan digelar juara bahas 4PM? Juara bagi bahas 4PM 2026 peringkat menengah jatuh kepada Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim. Juga kepada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah kerana merangkuli gelaran naib juara untuk pertandingan ini. Dengan itu, kami mengundang naib juara bahas 4PM Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah untuk menerima hadiah daripada Encik Safi. Tepukan gemuruh sekali lagi untuk mereka. Seterusnya, ingin kami mengundang juara bahas 4PM 2026 Sekolah Menengah Ahmad Ibrahim.
Kami berharap Bahas 4PM bukan sahaja menjadi wadah untuk memperkukuh kemahiran berfikir secara kritis dan inovatif dalam kalangan belia Singapura, tetapi juga memupuk rasa penghargaan serta semangat untuk memartabatkan bahasa Melayu seiring dengan matlamat misi dan visi Akademi Bahas 4PM.